Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sadaqallahul azim. Kita menyambung Bahrul Madhi jilid yang ke-15. Kita telah membaca tentang alamat-alamat kiamat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sambung pada muka surat yang ke-84. Betul ya? Dah habis dah tak? 85 ya, kita dah habis dah tu. Baik, kita dah baca dahulu tentang fitnah wanita dan apa yang dikatakan fitnah wanita itu. Baik, kita baca yang di bawah sekali itu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, wa kana fima qala ala yamna'na anna rajulan haibatun nas ay yaqula bihaqqin idza 'alimahu. Dan adalah pada barang yang disabdakannya, beringat-ingatlah, tiada ditegah akan seorang laki-laki oleh hebat orang-orang bahawa berkata dengan yang hak jika ia mengetahui akan dia. Apa maksud tuan-tuan? Nabi kata ala la yamna'anna rajulan haibatun nas. Jangan menghalang seseorang dari kamu disebabkan hebat seseorang manusia jika kamu nak bercakap sesuatu yang benar ataupun sesuatu yang kamu tahu. Kita sekarang nak bercakap pada seseorang, nak tegur, nak nasihat. Kata Nabi, jangan terhalang oleh kehebatan dia. Apa maksud kehebatannya? Kekayaannya, pangkatnya, kuasanya, darjatnya. Dengan sebab dia orang besar, kita tak berani tegur. Dengan sebab dia orang kaya, kita diam. Dengan sebab dia berjawatan, kita kunci mulut. Maka Nabi tak bagi buat macam itu. La yamna'anna rajulan. La yamna' itu maknanya jangan menghalang, jangan terhalang oleh kehebatan manusia kalau kita nak bercakap tentang sesuatu yang benar, tentang sesuatu yang kita tahu. Qala fabaka Abu Sa'id faqala qad wallahi ra'ayna asya'a fahibna. Kata rawi hadis, maka menangislah Abu Sa'id Al-Khudri yang membacakan hadis ini, lalu katanya, sesungguhnya demi Allah telah kami lihat beberapa perkara, maka takutlah kami mengkhabar dan kami memberi nasihat kepada orang-orang yang hebat-hebat tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi sebut pesan-pesan Nabi di akhir kehidupan Rasulullah. Di antara pesanan Nabinya ialah jangan menghalang, jangan terhalang daripada nak menasihatkan orang. Sama ada dia ada kuasa, dia pangkat besar, dia orang kaya, dia orang yang hebat, jangan terhalang, jangan terkunci mulut, jangan takut, jangan diam jika kita nak menegur, nak menasihat. Bila dengar Nabi baca kata macam itu, bila Abu Sa'id baca balik hadis ni, menangis Abu Sa'id. Abu Sa'id kata, demi Allah, berapa banyak orang sekarang ni yang diam, tidak berani bercakap.
Yang diam, tidak berani berkata-kata di hadapan manusia yang konon-kononnya hebat kerana pengaruh kuasa, pangkat dan harta tadi. Menangis tuan-tuan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Inilah penyakit yang berlaku di zaman akhir ini yang kita sebut sebagai ulama bisu. Ulama bisu, yang jenis ulama tak berani bercakap. Sebab apa tak berani bercakap? Banyak-banyak masalah lah. Macam-macam masalah. Tuan-tuan rujuk dalam Bahrul Madhi jilid 15 ni pada muka surat yang ke-232, yang mana ada kitab boleh buka. Baca satu hadis Nabi, satu hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man sakanal badiyata jafa wa man ittaba'a as-sayd ghafala wa man ata abwab as-sultan iftan. Ya, dalam Bahrul Madhi jilid yang ke-15 muka surat 232, Nabi sebut dalam satu hadis sahih. Kata Nabi, man sakanal badiyah jafa. Siapa yang jenis tidak mau bercampur dengan orang, siapa yang tak reti bermasyarakat, siapa yang tidak mau bermasyarakat, siapa yang tidak mau bercampur dengan orang, maka orang ni kata Nabi jafa. Jafa ni apa? Akan jadi kurang ajar, akan jadi biadab, akan jadi kasar perangai. Tak tahu masuk majlis, tak reti berjumpa dengan orang, tak reti melayan orang, tak reti dan tak reti dan tak reti lah. Pasal apa? Sebab kata Nabi, al-badiyah. Badiyah dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita maknanya ialah orang yang duduk di darat. Bahasa darat, orang darat. Orang darat ni orang tak campur dengan orang. Orang darat ni ialah orang yang tak tahu nak bermasyarakat. Dalam istilah kita sekarang ni kita sebut kera sumbang. Kera sumbang, panggil ke masjid tak datang, semayang tak sampai, kuliah tak sampai, kenduri kendara tak sampai, jiran-jiran tak kenal, bercampur dengan orang ramai pun tidak, bergurau-gurau dengan orang pun tidak, bermesra-mesra dengan orang pun tidak. Orang jenis ni kata Nabi, lama-lama dia akan jadi kasar perangai. Bila dia masuk dalam satu majlis, dia akan jadi pelik. Orang tengok dia pun pelik, dia tengok orang pun pelik. Ini yang disebut sebagai jafa. Nak kenal jafa ni apa? Senang tuan-tuan. Jafa ni, kalau orang lain semua duduk bersila, dia seorang saja yang pergi lunjuk kaki. Itu nama jafa. Orang lain semua duduk bersila, dia pergi angkat kepala lutut dia. Jenis kalah judi duduk. Itu nama jafa. Jafa ni apa? Orang duduk, dia berbuat sambil berdiri. Itu tanda orang jafa. Kita duduk, dia berbuat tu sambil berdiri. Sepatutnya bila kita bercakap dengan orang duduk, kita kena duduk. Dia ada orang duduk, dia berdiri sambil cekak pinggang dia. Jadi ke malam ni, jadi apa? Kita tengok macam tu dia. Dia tengok macam tu. Kita tengok dia macam ni. Jadi apa? Malam ni ada ke retro cerita combat 12.30? Itu tanda-tanda orang jafa. Orang yang seorang duduk, seorang berdiri. Dalam adat Islam, kalau seorang duduk, kena duduk. Kalau seorang berdiri, dua-dua kena berdiri. Ini adab. Tapi bila tuan-tuan tak reti adab, punca tak reti adab ni pasal tak bercampur dengan orang. Pergi kenduri kahwin ke, kenduri doa selamat, orang tak bagi makan, dia makan lah. Doa tak ada apa, dia makan lah. Tak ada orang balik, dia balik dulu. Tak masuk dalam rumah, tak panggil kenduri pun dia sampai. Ini jafa. Jenis tak campur, tak bermasyarakat, jenis tak reti adab, dipanggil badiyah. Tuan-tuan lepas subuh 5 orang duduk di masjid, 5 orang duduk menyembah, baca Quran ke apa, sementara nak balik, datang satu budak muda jemput kita pergi rumah dia untuk buat doa selamat. Ayah jemput, pakcik-pakcik tu imam 5 orang ni mai ke rumah, ada doa selamat. Tu imam kata, kenapa ayah kamu tak jemput? Ayah sedang makan. Kalau dia jemput, siapa nak hidang? Jomlah pergi. Kita pun start motor pergi. Elok keluar je pintu pagar, datang satu hamba Allah naik motor juga. Mana tu imam? Kenduri hamba Allah ni jemput di hujung sana. Rezeki saya. Siapa jemput dia? Dia boleh kata rezeki saya. Dia pula pederah naik motor, potong tu imam. Dia dulu sampai dulu. Sampai di rumah orang kenduri tu, dia naik atas dulu. Tahu apa dia buat mai lah. Tak mana nak angkat nasi ni, dia buat kelang kabut. Pergi ke dapur angkat nasi tu, cengang-cengang orang tua ni. Siapa pula ni? Dia pergi angkat jang, dia pergi ambil tisu lah apalah.
Kalau ikut hukum, orang ini dijemput pergi kenduri tanpa izin. Maka tuan imam ke siapa 5 orang tadi ni, sebelum masuk dalam rumah, bagi tahu kepada tuan rumah. Bagi tahu pada tuan rumah, Tuan Haji, kami dijemput 5 orang. Nuhak dalam rumah, nuhak tengah duduk hidang tu kami tak kena jemput tu. Dia jumpa tengah jalan, dia ikut. Jadi saya minta izin lah untuk masukkan dia sekali dalam jamuan. Tuan yang dijemput tadi mesti minta izin pada tuan rumah untuk dapat kebenaran membenarkan dia masuk. Kalau tuan rumah kata silakan, saya tak kisah, kebetulan nama saya pun Aiman, silakan tak apa. Tapi kalau tuan rumah tu kata, oi tak boleh, saya tak izinkan, maka wajib yang seorang yang tak diundang tadi sila beratur keluar, sila beredar keluar. Tetapi syarat menetapkan tuan rumah yang nak membenarkan orang tak diizin masuk tadi masuk, hendaklah dia selamat daripada perangai Jafar. Kalau dia pakaian kotor, kalau dia tak reti adab majlis, kalau dia merosakkan majlis, kalau dia merosakkan makanan, kalau dia makan tak beradab, maka jangan diberi dia masuk, suruh dia balik. Berhak atas tuan rumah, sebab dia Jafar. Yang 5 orang ni semua tak merokok, dia seorang je merokok. Minta maaf saya rokok ni, duduk buang pula dalam gelas tu. Gelas tu kopal ke klorok ke apa ni. Dia habu rokok ya. Isteri kawan tu tengoklah, bila aku punya gelas cawan tu. Ini dipanggil sebagai Jafar. Pasal apa Jafar jadi macam ni? Kerana tak pernah campur dengan orang, tak nak belajar tentang ilmu sosial, ilmu kemasyarakatan. Yang kedua, nak kata Nabi, wa man ittaba'as sayd ghafala. Siapa-siapa yang suka mengusir perburuan, siapa-siapa yang suka berburu, kata Nabi, orang ni jadi lalai, ghafalah. Tabiat suka berburu, bukan tak bagus, bagus. Tapi tabiat ni kalau tak dijaga betul-betul, nanti dia jadi lalai. Duk denak burung, buh burung, 2 ekor burung buah dalam 2 sangkar, duk tengah-tengah badan, duk pikat burung. Dia menyorok balik belukah. Nunggu berjam-jam, nunggu. Dia tak sedar yang sebelah dia pun ular duk nunggu dia juga. Kita menunggu je. Berjam-jam nunggu tuan-tuan, baca Quran pun tidak, berzikir pun tidak, semayang pun tidak, bagi makan anak-anak pun tidak. Kerja berburu. Bukannya benci, tapi Nabi kata kalau tak jaga betul-betul akan membawa kepada sifat ghafalah, sifat cuai. Ya, makanan tak dapat, binatang tak dapat, perburuan tak dapat. Jadi buang masa ya. Lebih baik pergi ambil duit, pergi beli ikan di market. Besar mana mu ada. Tapi tak, dia sanggup berjam-jam, kadang berhari-hari. Anak tak bagi makan, isteri tak kisahkan, apa pun dia tak kisah. Yang dia kisah minat ke ikan. Sedangkan ikan tu boleh dibeli di market, di pasar, dengan jimat masa dan sebagainya. Sebab itu Nabi sebut di sini, orang yang suka berburu ni akan jadi lalai daripada beribadat. Dan kata Nabi, waman ata abwabus sultan iftan. Siapa-siapa yang mendatangi pintu-pintu pemerintah, maka dia akan difitnah. Bila dia yang eksposkan diri dia untuk dilantik, dia menonjolkan dirinya supaya dipilih, dia yang berbaik-baik dengan pemerintah, nak dapat pangkat, jawatan dan harta, maka orang macam ini tidak akan boleh buat apa-apa kepada pihak penguasa. Nak tegur tak boleh, nak nasihat tak boleh, nak apa pun tak boleh. Yang bolehnya abang baca doa aja. Ini yang kita duk baca sekarang ni, bab kita baca ni, bab ni lah. Bab yang pergi ketuk pintu rumah pemerintah ni. Apa jawatan bagilah, apa pangkat bagilah, apa pingat bagilah. Bila dah bagi semua, kunci mulut, zip. Bukan setakat zip aja, boh pedai ayam tu. Ayam ni yang banyak berlaku. Kalau dijemput tak apa, kalau diundang tak apa, kalau diminta silakan. Yang tak maunya waman ata. Ata ni maknanya pergi. Pi menonjol-nonjol, pi minta-minta, duk expo lah apa semualah. Akhirnya dia takkan boleh buat apa-apa. Kereta dia orang bagi, rumah dia orang bagi, duit ringgit dia, gaji dia orang bagi. Akhirnya bila dia nasihat, dia bimbang, hilang kenderaan, hilang harta, hilang pangkat, hilang nama. Daripada hilang, baik dia diam. Dia takkan hilang benda-benda tadi. Yang inilah yang disebut oleh Nabi SAW dan dihuraikan kita pada malam ini. Mendiamkan perkara-perkara yang hak tak kala diketahui akan dia.
Baik, sesungguhnya ini satu perkara yang dikhabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam sepotong hadis masalah 122 tadi, telah banyak berlaku. Bila seseorang mengetahui akan hal saudaranya atau kerabatnya atau orang kenalannya berbuat barang yang menyalahi hukum syarak, tidaklah ia peduli, tidaklah ia memberitahu akan haram dan memberi nasihat kepadanya, kerana takut ia akan marah orang itu, atau takut kena lucahnya. Kena lucah ni kena makilah, atau takut dengkinya, atau tuduh dengkinya, atau khianat kepadanya, dan tiada suka dan kasih kepadanya, maka dibiarkannya sahaja, tidak diperdulikan. Inilah peristiwa yang akan banyak berlaku di akhir zaman. Tak berani tegur, sebab apa? Oi, anak ni lah yang duk hantar duit bulan-bulan. Biarlah bapaknya pun tak semayang je, kata dia. Aja, apa-apa aja lah. Ya ke tak semayang ni aja, tuan-tuan? Bukannya apa pun bapaknya, bukannya isak dadah pun, tak semayang je. Biarlah, kata dia. Tak semayang saja. Tak semayang ni Allah angkat, Allah jemput Nabi Muhammad untuk terima perintah solat. Bila sampai pada manusia, manusia boleh kata tak semayang aja. Jiran saya tu baik ustaz, mengatur orang tidak, mengumpat orang pun tidak, mencuri pun tidak. Baik ustaz, semayang pun tidak, kata. Baik, no ustaz. Dia faham apa yang tidak ni baiklah tu. Dia anggap cuma tak semayang aja ustaz. Silap situ aja. Tak semayang bukan silap tuan-tuan, itu perkara paling besar. Menantu tak semayang, anak tak semayang, kita kena tegur. Nak tegur macam mana ustaz? Anak tu besar pada saya. Nak tegur macam mana ustaz? Menantu saya tu misai dia tutup mulut sampai tak nampak mulut ustaz. Saya takut misai dia nipis sikit pada bumerang saja. Kalau dia biar sikit ustaz, memerang muka Allah ustaz, saya tak berani. Ini yang dia kata tadi, la yamna'anna rajulun. Jangan kamu menghalang menasihat orang, menegur orang dengan sebab kehebatan. Saya ada buat ceramah kursus semayang, klinik solat pada satu badan uniform anggota keselamatan peringkat negeri Perak. Habis soal jawab, habis mengajar-mengajar, buka soal jawab. Ada soalan? Tuan, satu anggota bangun. Saya nak tanya sikit tuan, persoalan tuan. Ya, silakan. Kami kena kawat, kadang-kadang pukul 5.30 kami dah siap. Pukul 6 pagi kami dah berkumpul di padang kawat. Soalan saya tuan, kami tak boleh sembahyang subuh. Apa hukum tuan? Hukum berdosa. Macam mana nak sembahyang? Kami dah pakai baju, dah pakai kasut semua, dah padang kawat semua dah ready dah. Kenapa hanya awal sangat pukul 6 pagi bukan nampak lagi saya kata? Sebab kami nak tugas pukul 6.30 pagi dah nak pergi tugas dah, nak pergi hantar sana, nak hantar sini, buat rokok dah dia kata. Macam mana cerita? Haram. Wajib semayang. Macam mana nak semayang? Kami kena tugas pukul 6 pagi. Saya kata semayang tu dah wujud 1400 yang lepas. 1400 tahun yang lepas. Kita punya anggota baru wujud 100 tahun. 100 tahun kenapa perlu buat undang-undang yang menidakkan solat? Mesti buat peraturan, semayang barulah kita buat peraturan kita. Jangan buat peraturan yang mengganggu tarikh solat dan masa solat. Sebab solat dah lama, 1400 tahun. Kita baru. Kenapa yang baru mesti mengalahkan yang lama? Undang-undang semayang sudah ada 1400 tahun yang lepas. Kita baru wujud 50 tahun. Kita baru hidup 40 tahun. Mestilah semayang dulu. Habis itu macam mana cadangan tuan? Cadangan saya semayanglah. Mungkin kita boleh ambil air semayang siap-siap masa pakai baju. Ambil air semayang siap-siap, pakai stokin, pakai kasut. Kemudian kita pun kawat. Bila masuk waktu, suruh Tok Bilal bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian semayang subuh pukul 6 suku. Siapa jadi imam? Tu hak tukang bagi koman, bagi semayang. Jadi imam. Lagi hebat tuan-tuan. Orang pergi kerja pukul 6.30 tengok, oi, dia produk kawat. Oi, hebat ni. Itu baru betul. Boleh semayang pakai kasut boot, tak apa. Tak salah. Apa salah pula? Pakai kasut kayu pun sah. Cuma kita saja ya yang semayang buka kasut. Mereka semayang tengah padang pasir, mereka semayang tengah jalan ke, pakailah kasut. Selagi tidak ada najis pada kasut, ambil siap-siap air semayang, pakai serelum kasut, sah semayang. Semayang senang, yang bagi susah kita.
Habis itu tuan, macam mana sekarang kalau orang tak nak buat? Berdosa. Pegawai berdosa, hak lain pun berdosa juga. Pegawai-pegawai tengok saya. Dia tengok saya, ustaz mana dia bawa jemput ni. Yang ni lah dia kata, jangan hanya kerana hebat manusia kita takut.